Assalamualaikum, selamat datang ke another episode of Smell and Tell. Hari ni kita bawakan tetamu kehormat yang dah bersama-sama dengan I sejak kita orang sama-sama baru nak menapak naik dalam bidang perfume review di social media. Kita bawakan kepada anda abang reviewer yang paling kacak dalam muka bumi yang luas ni, iaitu Hanafiz. Assalamualaikum. Ramai juga panggil saya Remy dengan Era Aziz. Okay. So thank you Ria invite I. Yeah. Oh, you ingat kita macam together dari awal. Tapi you awal sikit lah. Dia awal betul, sikit. betul. Dia senior. Yeah. Saya junior. Okay, anyway, untuk audience yang tak pernah nampak Hanafiz before or tak kenal Hanafiz, boleh tak perkenalkan diri anda? Perkenalkan kepada kamera ini dan kamera ini. Oh, okay. Saya Hanafiz. Saya dah buat content perfume ni almost 3 tahun. Okay. Dah, tu je lah. Okay, Hanafiz, kejap. Kita tahu you macam nervous datang sini. Ya, nervous sebelah ni. Member menggigil-gigil tau. Member macam Okay, kalau aku baring je boleh? Boleh. You rasa macam laid back, Betul. chill, macam lepak mamak. Macam dia. Okay, so you dah mengonten 3 tahun. Almost 3 tahun. 2 tahun lebih lah. Macam mana you bermula? Oh, okay. I start dengan konten yang sangat random. Iaitu? Travel, makan, sangatlah random. Sampailah I dapat tahu TikTok ada affiliate. So I start dengan buat video affiliate yang sangat simple. Iaitu? Perfume. Okay, perfume apa, ingat tak? Zindor tak silap I. Sebab memang ada banyak Zindor waktu tu. Tu zaman-zaman Sauvage Elixir semualah. Okay, so lepas tu slowly buat content. Betul macam aku memang minat perfume. Kan, perfume collection pun ada banyak kan. Why not aku buat content? So nampak pula Riha review. Lepas tu nampak orang lain review. So macam why not I review juga kan. So I ingat lagi I start dengan perfume Amirat Dalam Arab. Arab. Lepas tu Riha komen. Dia kata apa? Ria kata apa? This is the most details macam tu lah. I memang suka review details ni. I macam nampak, aku nampak pandai macam tu. Tak nak nampak bodoh di mata orang. Okay. So bila Riha komen tu, dia macam bagi semangat lah. So since then memang I buat je content. So until now. Alhamdulillah. You ada kerja hakiki ke selain daripada review? Yes, I ada kerja hakiki as a copywriter dekat this one company lah. Kita boleh sebut ke company tu? Boleh. I kerja kat Astro. Member kerja kat Astro. Ketek. Subscribe. Berapa lama dah you bekerja di Astro sebagai copywriter? I start dengan journalist. You're a journalist? Yeah, I start. You're a journalist? Yeah, I start. I buat crime. I buat Really? court, politics. Really? Yeah. Really? I didn't know this. Yes. What's your education background, if I may ask? Education background? Publishing in Masscom publishing. Tapi tak tahu kenapa I jump into journalist punya scope. Universiti mana? UiTM. Okay, UiTM mana? UiTM Shah Alam. He's a journalist. Why didn't you tell me sooner? Kenapa you tak beritahu I you adalah journalist dulu? Ya ke? I lupa nak beritahu. Tapi supaya tak bagi tahu, you just bagi tahu you kerja kat Astro. Ya, ramai tak tahu kot. Sebab tak tahu. I pun tak ada nak share sangat. That means you're probably a good writer. Writer maybe yes. Tapi being journalist ni dia banyak ajar I macam approach orang, jumpa orang, interview orang. So banyak lah benda tu. Pada pendapat I lah, untuk journalist kan, dia kena kumpul macam material. Kumpul pergi experience ke apa-apa. And then duduk and tulis pasal apa yang ditulis tu. So sekarang kita dah berkenalan serba sedikit dengan Hanafiz. Hari ni Smell and Tell kita akan berbeza tau. So dengan tetamu-tetamu yang lain, sebab diorang ada yang bukan fragrance collector, ada yang tak pakai perfume sangat pun. So I bagi diorang explore memang macam local brand dan juga international brand. Tapi sebab I tahu collection kita lebih kurang je. Apa yang I dah bau mungkin you dah bau juga. So dia tak seronok sebab semua orang dah tengok review you. Okay, baik. So I bagi a little bit of a twist untuk episod hari ni. I bawa banyak gila discovery set. Banyak sangat-sangat, and you are going to choose which discovery set yang kita akan explore. Okay, so first of all, ada discovery set dan juga ada miniature. Miniature. So dekat sini kita ada prototype. This is a local Malaysian brand. And then kita ada
I tunjuk dulu semua yang adalah hari ni. Baik. Santa Maria Novella Discovery Set. Okay. Okay. After that, depan ni kita ada Fugazi. Fugazi. Bawah ni kita ada Kayali Mass Obsession Miniature Set. Okay. Kita ada Penhaligons. Elegant. Kita ada Goldfield and Banks. Okay, wow. We have 2787. Okay, ni tak pernah explore. Lepas tu kita ada Zoologist. Zoologist Specimen Anthology. So dia ada banyak gila dalam tu, yang 2 ml. Kita ada Shipwreck. Wow, Shipwreck ada Discovery Set. Discovery Set, ya. Okay, I baru tahu. Antara lokal yang buat Discovery Set. Kita ada Chasing Sense. Depan ni kita ada House of Siach. Okay. I think this is like an American brand kalau I tak silap. House of Siach. Kita ada Supers Budapest. Oh, okay. Maison Crivelli. Joe Loves. MS. Bawah MS tu Gutal. Okay, Gotal. Baik. And then Avoir. Sebelah dia itu apa Jolove. Ni. LT Pever. Okay, Antipiva. And daripada UAE I bawakan Ahmed Al-Maghribi. The Yeah. Fragrance Palette. Wow, So banyaknya. you nak mulakan dengan yang mana? Kita explore bersama-sama. Ada Fleur juga tak silap I. Fleur. Okay. Okay. I interested nak try Fugazi. Fugazi. Yeah. Let's go. Kita akan try dengan Fugazi punya Fragrance Luxury Set. Ini adalah 15 ml miniature. The box looks like this. Okay. And dalam ni kita akan cuba. Let's go. Sambil-sambil kita bersembang tentang kehidupan. So ini adalah extract Extract, yes. Yeah. Extract. Okay. Kita ada Angel Dust, Cash Flower, Sugar Daddy, Parfum One, Good and Passion Fruit. You nak start dengan yang mana? Passion fruit. Passion Fruit. Okay. Kita nak tengok Passion fruit Fugazi. Okay. So, sebagai someone yang sukakan perfume, you usually gravitate towards bau-bau yang macam mana? Lately ni I rasa macam bau yang senang nak pakai lah. Especially macam mask. Nanti. Citrus. Dia duduk ketel-ketel dia punya kuku. Habit you Ya ke? I tak perasan. Aku walaupun aku macam fragrance review, aku doktor. Okay. Let's not forget about that. Okay, alright. I tak perasan. Aku register habit orang tahu. Baik. And if it's not a good habit, I can point it out. But I'm so sorry to point it out in front of camera. I memang tak perasan. Kita minta maaf. I'm usually not an asshole. Maybe I selesa sangat kot dengan Hanafiz. Okay, so you suka perfume yang senang pakai? Betul, senang pakai. Lately ni lah. Apa maksud senang pakai? Senang pakai macam I boleh pakai kat office. So, apa perfume yang susah dipakai? Perfume yang a bit challenging, yang terlalu strong. Sebab office I sorry, office I banyak perempuan and akak-akak and also Chinese. So once bila kita bercakap pasal Chinese ni, hidung dorang memang boleh terima bau-bau yang agak ringan sahaja. So once kalau I pakai yang amouage ke, habis. Diorang akan benci you. Yes. So ini adalah Passion Fruit by Fugazi. Dia ada oud juga ke? Dia macam Yes, ada oud. Dia macam nak melawan Maison Crivelli, oud maracuja. Oud maracuja. Betul. So passion fruit dan oud. I rasa bau dia, kalau you tanya I lah, macam local kita bau macam mana, dia mengingatkan I dekat I punya perfume yang dengan Zindo tu, Season Leather Jacket. Okay ya, betul. Kan? Dia macam Season Leather Jacket is not a dupe of this. Betul. Tapi dia ada roses lah, fruity note sikit lah. I punya ada plum. Yang ni ada passion fruit. So, you know? Dia antara oud and fruity. Oud and fruity. Abaya. This is abaya? Yes. No. I rasa abaya patutnya dia lagi macam gentle oud. Ini tak oud. Ini tak gentle. Dia oud tapi dia tak gentle. Dia tak abaya. Abaya kan perempuan Arab pakai. Yelah memang lah. Tapi dia abaya yang lagi intense. Dia abaya manik-manik. Okay. Abaya manik-manik yang dia isteri ketiga. So dia kena lembut sikit lah. Kalau dia nak abaya yang flowy-flowy, dia kena lagi lembut dari ni. Ni bagi I tak lembut sangat. Ini abang abaya. Yeah, sure. Abang abaya abang yang abaya. dia pakai. Habibi. Sure. Yeah, Let's go. sure. Adakah you akan pakai perfume ni? Tak. So local, you tak pakai? Tak. That's interesting. Tapi I akan pakai waktu Ramadan. Pergi solat tarawih. Ya, I pakai ni. So selain daripada Zindo Extra Hajamel Season Leather Jacket, apa lagi yang you rasa bau macam ini? Local. Ada ke? Local lah.
Macam tak ada je. Macam tak ada kan. Sebab I rasa market Malaysia bukanlah market yang Betul. memakai bauan sebegini. Next, kita dah try Fugazi passion fruit. Next you nak try yang mana? I dah try Angel Dust, You dah which try? is one of my favourite juga. Okay. So kita try nama dia interesting, Sugar Daddy. Sugar Daddy. Sugar Daddy. Let's see Okay. how it's giving Sugar Daddy or not. This is Sugar Daddy. What's your current favourite perfume? Current. I tahu yang perfume kita tak ada like one Betul. absolute favourite of all time, tapi Betul. kita berubah mengikut kita punya season. Okay, dia okay, this is not local lah. Tapi setiap kali I nak keluar office, I akan spray this one. Apa? Humans yang biru tu apa? Bukan biru. Oh, Untitled Humans. Is it? Itulah yang biru. Dia biru grey macam tu. Untitled Humans. Bau Yes. sandalwood. Sekejap. Sandalwood, fig. Alamak. Dia lupa. Dia pakai hari-hari. Dia lupa. Member baru bangun tidur. Yang dua tu saja. Unformal. Manusia harum. Dua. Dua tu yang collab dengan pelakon tu. Girl, dia Humans banyak collab dengan orang. Aku tak berhenti sekejap. Sebab I baru review. Okay, sorry kalau nak tahu, I ni memang 5 megabyte je. So I cari sekejap. Okay, this one Prestige. Perfection. Prestige. Okay, Oh, so you suka Perfection? Yeah, because dia ada vibes Mont Blanc Star Walker, which is antara perfume terawal I waktu I kerja dulu. Okay. So it's bagi memori sikit. Faham? Sugar Daddy. Sugar Daddy ke tak? Berdasarkan notes dia, dia adalah ke arah fresh and a little bit of spicy, woody macam tu. Do you get that? Dapat? You rasa dia Sugar Daddy ke perfume ni? Tak. I pun rasa tak, like sejujurnya. Dia agak simple sangat lah untuk Sugar Daddy. Okay, by the way, dengan tetamu-tetamu yang lain, kita orang ada macam mission tau. Mission dia adalah untuk mencari diorang punya one true love. Daripada lambatkan perfume kat depan ni, stash of perfume, kita nak mencari one true love. So hari ni pun kita akan mencari you punya one true love daripada kat depan ni. Kita try ni. Okay, boleh? So tadi kita dah try passion fruit. Passion fruit, adakah you akan kahwin dengan dia? Adakah dia punya, itu you punya one true love? Tak. Will you go on a date with that perfume? Tak. Adakah dia member you? Ataupun you akan block dia lepas bercakap? I akan jumpa dia setahun sekali, Setahun sekali. waktu bulan Ramadan. Waktu bulan Ramadan. Okay. What about Sugar Daddy? Interesting, tapi dia macam agak simple sikit. Kan? I pun rasa. Dia it's not giving Sugar Daddy enough. I don't think so too. But dia macam provider mindset juga. Kalau I probably akan berkawan dengan dia, tapi tak kawan rapat sangat. Jumpa time event, time kerja, macam tu je. Okay. What about you? Dia maybe Sugar Daddy, tapi dia macam malu-malu. Tapi dia Sugar Daddy? Sugar Daddy yang malu-malu. Ada ke? Yang tak berkeyakinan. Tapi dia Sugar Daddy? Tak ada. Kau Maybe dia pakai profile picture yang fake. Macam tu lah Sugar Daddy Tapi tu. I rasa macam kalau Sugar Daddy lah, like from the name and from the vibe, dia adalah lelaki yang overconfident je. Betul. Ha. Dia kena Amouage Purpose 50 macam Itu tu. baru Sugar Daddy? Yeah. So you pakai Amouage Purpose 50, so you Sugar Daddy lah. Berapa Sugar Baby you? Tapi itulah, I punya money tak cukup untuk menjadikan Sugar Daddy. I do not know what to do with this information. I don't. Okay. Seterusnya, you ada nak try apa-apa lagi tak dari sini? Okay, satu je lagi. Satu Angel je lagi. Dust. Angel Dust. Yeah. Let's go. Sebab I suka bau mask dia. So, ini adalah Angel Dust. Okay, kita try. Sepanjang you menjadi seorang content creator perfume, apa benda yang you rasa paling susah sekali nak buat? Okay, paling susah adalah untuk tukar I punya style. What do you mean? Okay, sepanjang kita buat content, kita akan rasa macam kita nak follow this person, A, B, C, D. So kita nak try untuk follow dia punya direction tau. Tapi at the end of the day, dia kembali balik pada diri sendiri. So itu macam agak susah sikit lah nak buat, nak copy style orang. Kenapa nak kena copy style orang? Why don't you just use your own unique style? Awal-awal dululah. Kita macam tak tahu kita punya direction, kita punya style. So kita follow, kita tengok Riha punya, Riha ada hook, Riha ada energetic, semua tu kita try, kita buat. Tapi lama-lama at the end of the day, okay, pengajaran untuk semua, jadilah diri sendiri. Penat kan kalau kita Betul. nak jadi orang lain? Betul. Kita nak try sebab video dia tinggi lah. Maybe sebab dia macam energetic gila kan. Tapi kalau you bila buat you energetic, you macam fake, tak payahlah. It will burn you out lah, I rasa. Betul. Sebab Yes. I
you kenal I in person. You tahu yang I bukan orang macam ni. I on camera adalah I on camera. Ada personality on camera. Dan I in real life ada personality I yang sebetul-betulnya. So I pun selalu gila burnout. Sebab I am naturally not high energy person. I tak ada energy yang banyak. Riha adalah energy dia bagi betul-betul. Lepas tu dia akan suck. Dia akan crash. Dia akan baring. Ya, itulah dia. Benda ni terjadi biasanya macam dalam live. Tengah live tu, I akan pergi baring jap. Tapi tengah live. Tapi mulut dia mesti bercakap lagi lah. Okay, so this is angel dust. It's clean skin, musky, fresh, light, and dia memang macam angel dust. Betul. Dia memang suci, Datang daripada atas. polos, bersih. Would you date this perfume? Ya. Yeah, is this your one true love? Maybe. Tapi dia tak cukup sangat karakter lah. Dia sangat simple. So dia girlfriend you lah kiranya? Oh, so dia, okay. Dia list lah dalam my list. Dia dalam list untuk menjadi Hanafiz punya girlfriend. Ya. Angel dust. You kena ingat tau. Baik. Angel dust. Okay? Okay, Angel Dust. Let's Alright. see siapa yang boleh kalahkan Angel Dust. Okay. So itulah dia dengan kita punya Fugazi. Let's say Fugazi ni adalah local brand. Apa local brand yang lebih kurang macam Fugazi you rasa? Kalau tak ada, you boleh cakap tak ada by the way. Tak ada kot. I pun rasa dia macam tak ada lagi. Betul. Belum ada lagi. Belum Tapi ada. kalau ikut kira perfume, macam passion fruit tak ada kan? Kita dah try passion fruit, Passion sugar daddy. fruit. Sugar daddy banyak je perfume local yang bau macam si sugar daddy ni. Si Sugar Bomb punya line up for him ada yang set profile dia macam sugar daddy. Sebab dia simple. Contohnya Angel Dust. Banyak sekarang brand lokal yang keluarkan skin scent yang musky. So I think boleh cari. Sugar Daddy ni tak macam ni ke? Min Valley High Notes. Ya, Sugar Daddy dia okay. Min Valley tu bukan dupe. Dia bukan dupe ya. But you faham tak? Kita macam boleh letak dia sebelah-sebelah. Betul. Macam tu. Okay, this is an interesting discovery. Next you nak try discovery set brand apa? Adakah I over kalau nak try MS? MS. Let's go. Yes, sebab kita tengok sikit lah. MS. So this Apa is brand? MS punya travel size. Okay, so kita dah cakap pasal being a content creator yang paling susah adalah untuk mencari energy untuk you give your all to the camera and to the viewers. Betul. So sebenarnya you orang yang macam mana luar kamera? Ke dalam kamera dengan luar kamera sama je? Kalau ikut tengok in term of personality, energy, I rasa lebih kurang je. Wow, Actually okay. memang lebih kurang. I tak ada nak try untuk jadi terlalu memberi sangat dekat video, tak. Itulah I dekat kamera, dekat luar pun I rasa lebih kurang kot. Okay. I jadi santai, relax, chill. Malas nak bertekak. Sure. Okay. Oh, ada 4. Ada 4. Mana satu you nak? Basically, un jardin means a garden. Wow. So, un jardin sur la lagoon. Tak tahu yang ni. Okay. Un jardin sur la Nil, like a garden on the Nile River. Okay. Sungai Nil. Sungai Nil. Monsieur Lee is Encik Lee. I don't know who Encik Lee is. I'm so sorry, MS fans. Okay. I don't know what this are. Tapi dia macam a garden lah. So, this series of a garden. Series of garden. So, perfumer dia, Monsieur Elena, Jean-Claude Elena, perfumer, MS, dia macam memang pergi duduk dekat Mesir tu tengok untuk ambil inspirasi. Okay. Especially for this one. Okay, kita try yang Nil. This Sungai one. Nil. Kenapa you rasa Malaysia tak ramai perfumer macam negara Eropah? Mungkin kita tak didedahkan sangat. Why? Even I sendiri yang macam kalau lah I didedahkan, maybe lepas belajar I masuk kelas perfume school of perfume kan. But kita tak didedahkan. But now baru kita dah didedahkan dengan wujudnya Isipka, Sankin Songs. So before ni tak tahu benda tu. You I rasa rasa- exposure lah. You rasa kenapa kita dekat Malaysia ni kita tak tahu yang this is actually an industry. Boleh ada kepakaran yang diperlukan dalam ni. And bukan untuk buat perfume dan menjual je. Macam-macam lagi. Kita boleh jadi sourcing. So dia ada satu pekerjaan dekat France ni yang kerja dia adalah memang pergi tengok raw material dan sourcekan raw material. Ada seorang ni dia tulis buku In Search of Perfume. So dia pergi tengok lavender, dia pergi dekat Indonesia untuk patchouli, dia pergi rose dekat Turki. So benda tu adalah satu peluang pekerjaan. Tapi dekat kita memang, negara kita memang tak ada. Faham? I rasa kan
bila I fikir-fikir balik, I rasa sebab platform social media tu sendiri. Sebab I rasa since TikTok ada, apa yang kita tak tahu, kita tahu. Contoh kalau sebelum ni orang kalau dia nak pergi study, dia akan pergi je lah, dia tak post kat social media content. Faham? Now bila someone dah buat content, post dekat TikTok and everyone can see, dia jadi macam exposure lah. So I rasa since TikTok pun memang kita punya industri perfume pun boom. Boom. Faham? Okay. So you are smelling now Un jardin sur le Nil, a garden on the Nile or near the Nile. Sur. I forgot my French. They're fresh and it's supposed to have nuances of mango. Mangga yang bukanlah mangga yang manis, yang fruity, realistic, tapi macam daun mangga, something like that. Faham? I nak cakap citrus green. Yeah, that's the direction. Yeah, tapi bila you cakap mango, baru I dapat that green mango lah. Tapi kalau Riha tak cakap, I tak rasa I dapat detect. I terus macam, oh mango tak. Faham? Dia bukan hyper realistic. Betul. Yeah, but what do you think of this perfume? Adakah you akan berkawan dengan dia, date dengan dia, kahwin dengan dia? Okay lah, maybe macam bau-bau jiran I yang tinggal kat sebelah, macam tu lah. Jiran. Okay, so ini adalah jiran Hanafis yang ada garden. Yang ada garden. Okay, sure. Dia tak cukup buat I macam nak bercinta. Setiap hari I nak tengok garden tu. Okay. Okay. Actually, kalau ni apa? Ni dia Gen Z punya Sorry. Dia Gen Z punya tepuk tangan. Banyak kali dah nampak orang buat macam ni. Dia macam slang. Ketam ke? Dia macam tepuk tangan, Tepuk tapi tangan dia lah. Okay, nampak lah macam pakcik tua yang tak, you Gen Z juga. Gen Z, yes. So untuk perfume lokal, you rasa apa yang bau lebih kurang macam ni? Oh, Esa Avwa boleh? Avwa, Mango Sencha. I pun terfikir benda yang sama. Ya. Ya, gitu. Avwa, Mango Sencha. Okay, ada lain ni you nak try daripada ni? Tak ada. Tak ada, itu je. Okay. Kita boleh nampak dia punya direction lah. Alright, dia kan dia macam fresh, airy punya. Sepanjang dah bertahun-tahun you review perfume, apa satu achievement yang you rasa macam, oh my god, aku berjaya buat benda ni? I tak sure lah achievement ke apa, but for me, kalau I dipandang oleh brand international ataupun niche, I rasa macam satu achievement. Sebab untuk this brand ataupun invite request kita review ke apa, agak susah sebenarnya. Diorang akan tengok kita punya profile, diorang akan study kita punya content. So bila ada lately ni macam banyak brand international approach, so I macam agak rasa berbaloi. Macam apa yang I tanam dulu 2-3 tahun lepas dah membuahkan hasil lah. I dapat invitation from them. So bukanlah kita menghadap, tapi itu adalah I punya branding lah, branding image. Bila I dapat that kind of invitation ke apa kan. Also macam satu achievement juga I rasa bila I review that perfume and perfume tu sold out sampai habis stock. That is, I rasa satu achievement lah. Untuk meyakinkan orang untuk membuatkan that perfume sold out sebenarnya sangat susah. Sebab it's perfume kan. Macam mana kita nak imagine bau tu kalau kita tak bau sendiri? Betul, ya. Macam mana you review perfume? Apa you punya review style? Sebab lain reviewer style dia akan berbeza-beza. What's yours? Okay, first I kalau boleh I nak tengok notes dulu. Okay. So I nak tengok apa yang I pick up dulu. Okay, then so I takkan menambah whatever. Contoh lah kalau perfume tu ada 10 notes, kalau I dapat 2 je lah. Itu I punya style lah. I tak nak. And also I rasa kalau I dapat mango, dalam perfume tu tak ada mango, I don't care. You smell the mango? Yeah, I smell the mango. So itu I punya style lah. I memang takkan bila I blur sangat, memang I rujuk Fragrantica. But usually I memang review terus je. I tak ada nak tunjuk, tengok notes macam tu lah. So my style of review, kalau boleh I nak ada that transition, opening, mid, dry down. I try untuk simple, Riha. I try nak buat simple, tapi memang tak boleh, dia akan meleret. So I macam redha je lah. That is my style lah. Your style of review. Faham. Let's say Okay, I punya style review adalah I bau perfume tu, I describe apa yang I dapat, I bagi tahu orang macam mana yang boleh pakai perfume ni, dan style macam mana di event yang macam mana, situasi yang macam mana.
And then I akan bagi tahu I personally suka ke tak. Sebab ada perfume yang kita tak suka. Standard dia macam makanan kan. So I akan review secara objektif. Tapi kadang-kadang ada perfume yang I bau yang I macam aku nak objektif pun tak boleh. This is so horrible. This is so bad. What are you doing? Ada certain perfume yang katakanlah kita bau perfume tu and perfume tu bau fecal, animalic, bau tai lah. Okay. Untuk bahasa kasarnya bau tai. You boleh appreciate tau kenapa dia bau tai. You faham tak? Faham. Dia bukan, and perfumer tu memang nak highlight fecal tu sebab mungkin dia nak highlightkan dia punya raw ingredient, animalic. Memang ada orang yang mencari seni yang seperti itu. Maybe it's not for daily use lah. Tapi I faham. And I nampak kalau ada yang macam some perfumes yang I bawa, I macam stop. Don't do. Why? So I akan, kalau perfume-perfume macam tu, I tak akan review langsung. Faham. Have you ever encountered those perfumes? Buat masa ni, yes, ada. I tak review lah. You tak review juga? Kenapa? Sebab I tak suka macam tu lah. So, dia macam mana kita boleh nampak lah kalau kita review nanti benda tu tak, macam mana, dia tak diterjemahkan secara betul, adil. So better kita simpan je dulu. Usually apa yang membuatkan you tak suka sesuatu perfume? First, I rasa dia macam sangat overclaim. Dengan harga sekian-sekian tapi bau dia macam sangatlah murah macam tu. Kita boleh rasa lah dia punya bau tu macam bau murah sikit. So I macam okay, ini tak boleh ni. Ataupun tapi sebenarnya kalau dari segi bau, kalau kita kata macam berbau terlalu challenging, okay je. Kita akan cakap lah benda ni challenging, challenging, not for everyone, it's very complex. Okay je. But kalau ada overclaim, susah sikit. Speaking about complex, I rasa kita patut explore Zoologist. Oh, okay. If you're okay with it. Boleh. Sebab Zoologist ni adalah satu brand dari Canadian brand. Dia punya founder Chinese tak silap I. Siapa namanya? Victor Wong. Victor Wong, yes, betul. So aim Zoologist ni adalah untuk create something yang unique but also still collectible dan menggunakan macam bertemakan haiwan. Tapi dia orang tak guna animal ingredient lah. Tak ada animal cruelty involved in the production of this perfume. So I nampak yang sejak I start review perfume, brand Zoologist ni memang collector perfume suka. Pasal I nampak lah ada lah local brand yang cuba untuk menjadi Zoologist. Betul, ada. You rasa berjaya tak? Almost. Apa yang menyebabkan dia tak berjaya, yang fully berjaya? I think budget kot. Sebab memang setahu I lah, that one memang limitkan sikit budget. Sebab dia menggunakan perfumer local. So brand ni namanya Medin, sebut je lah. Okay, Medin. Dia guna 2 perfumer. So sebenarnya I rasa kalau that brand maybe Fitri kalau dia ada budget besar, so dia akan bagi, okay, Faizi, buatlah dengan apa yang kau nak, ini budget. So Faizi maybe akan boleh expand material yang lebih mahal ke apa. But within that budget, I rasa okay lah. Betul lah, sebab dia orang pun tak boleh jual. Zoologist is like 1,000 per bottle tau. Kau bayangkan kalau brand Malaysia jual 1,000 per bottle, kau tak rasa kena hentak ke founder tu? But it's good effort gila. Sebab I dapat tahu this Kak, I lupa nama Kak dia, Kak Fida. Dia pergi ladang kuda tu untuk ambil bau. Untuk dapatkan inspiration, study. So Lepas tu lukisan tu pun dengan artis kan, yang memang actual pelukis, pelukis lokal. Ya, betul. Sama direction lebih kurang macam apa yang Zoologist buat. Sebab Zoologist punya pelukis pun memang actual pelukis, and perfumer pun dia pakai independent perfumers ataupun established perfumers, tapi memang bekerja dengan perfumer. So brand yang lebih kurang macam Zoologist ni adalah Medin punya satu collection tu lah, Zoo Negara. Betul. Collection Zoo Negara, Zoo Malaya. Okay, so which one you want to try? Kita ada Hyrax, Musk Deer. I akan pegang sini, you boleh tengok. Kita try ni lah, Moth kupu-kupu ke rama-rama? So bagi I moth kupu-kupu. Rama-rama terlalu cantik. Moth. Okay, kita akan try Zoologist Moth. Bila you tengok ada local brand yang come up dengan konsep seperti Zoologist ataupun apa-apa konsep brand international, adakah you rasa brand tu try hard ataupun meniru? Ada setempat I rasa macam, oh, kau tiru that brand. Tapi kita positif lah.
dia inspired by and make it localize ke macam tu kan. Okay. So I rasa good, okay je sebenarnya. Kalau I plot, I rasa it depends on the execution. Contoh macam kita tengok Madin, is very obvious yang diorang memang nak emulate zoologist. Initially I rasa macam, why would you do that? Sebab ambil lah idea yang baru dan original. Tapi sekali lagi tak ada idea dalam dunia ni yang original. And again, diorang masih meletakkan effort. Dia bukan seketul-seketul dia buat bau T-Rex, lepas tu dia dupekan je bau T-Rex tu, lepas tu dia cakap tak ada. Betul. Dia memang, I rasa that's what I want to see from a brand. Dia punya bau tu memang, nama perfume tu beruk contohnya. Ada perfume apa lagi Kuda, harimau. So So dia memang satu dia localize kan, and it's good that diorang punya bau tu memang bau yang dicipta, bukan bau yang dia totok-totok hantar GCMS zoologist ni tiru je. Betul. Tak ada. So this one yang Hanafiz tengah try adalah Moth. What do you think of this perfume? dekat I bau dia spicy sikit lah. I rasa dia memang bau macam kumbang yang baru mati tu. Saya pijak kumbang mati. Okay. Bukan yang serangga yang kita tepuk Yelah, lebih bau kurang. tu. Dia bau macam serangga mati. Tapi to a much more mature nose yang boleh discern notes, mungkin dia akan dapat lagi banyak ingredients seperti ada nuansa powdery. Probably macam violet punya facet, iris punya facet. Tapi I rasa kalau hidung orang di Malaysia, kita kena try lah. Do you nak try tak dengan orang yang tak perfume sangat? Kita akan panggil Haikal. Bau apa Kal? Kita akan bagi Haikal try. Bau apa? Haikal masuk kamera sikit. Dia tak sedap. So itulah. Okay. Animalic. Apa lagi you dapat? Bau dia macam mana? You teringat apa? Kubur. Okay, Haikal teringat kubur. Tanah Tanah. Faham? Mantap. Okay, thank you. Faham? So you dapat tak, macam kita duduklah cakap powdery, iris, violet. Ambil kau kubur. Betul? So I rasa memang ada gap between apa yang mass market tahu dengan apa yang collector fraghead tahu. And collector fraghead ni daripada 50 orang, seorang je akan macam tu. Seorang je akan macam sedapnya zoologist moth. Faham. Tapi interesting tau sebenarnya. I pun sendiri, kalau I ada perfume yang I nak review, I suka juga masukkan ataupun minta my office mate punya feedback. And diorang punya jawapan semua best-best. Kan? Yeah. Sebab dia tak pretentious. Dia bagi tahu je apa yang dia bau. Betul. And hidung dia, itulah hidung dia. Betul. Okay, for zoologist moth, adakah you akan date ataupun berkawan dengan, ataupun you block dia, you ghost dia, macam mana? Dia buatkan I depressed, tak nak. So you akan block dia. Ini bukan one true love you. Bukan. Okay, next daripada zoologist, you nak try apa lagi? Okay, I nak cari my true love lah dekat zoologist ni. I nak cari, I suka hummingbird. Hummingbird. Dodo ni jackfruit ke? Bukan, dodo biasa. Ada juga dodo jackfruit. Hummingbird kot. Hummingbird. Tapi ada lupa dah bau dia. Hummingbird ni burung yang sangat kecil. Saya silap, I bercinta dengan dia ni. Okay, kita try. Tengok dia punya Sampel dia memang nak habis tau. I memang Reha pakai I pernah try full wear. I dah lama gila tak bau hummingbird, tapi I rasa I suka. Sebab masa I birthday, I nak beli hadiah untuk I nak beli zoologist. Tapi yang zoologist yang I nak tu tak ada stock. Harvest Mouse nama dia. Okay, what do you think of this perfume? I rasa dulu I suka, but now maybe macam I rasa macam biasa-biasa lah pula. Okay, apa yang menyebabkan you rasa dulu you suka sangat satu perfume, sekarang you tak suka? Sebab I ada beberapa perfume yang exactly I fikir macam you. You rasa kenapa? Mungkin sebab waktu kita jumpa dia, kita rasa dia wow. Dia macam, powernya you, bestnya you, cantiknya you, macam tu. Okay, perfume lah kan. Kita tengah cakap pasal perfume. Betul, perfume. Tapi bila kita dah jumpa orang lain, kita rasa dia biasa-biasa je. Ni kita tengah cakap pasal perfume kan. Perfume. Teori I pula, hidung kita dia boleh bertambah dia punya skill tu. Expand. Dia bukanlah saiz. Maksud I macam you punya deria tu boleh membesar. So bila you awal-awal bau satu perfume, you rasa macam gila bapa sedap perfume ni. And then you bau lagi banyak perfume, and you punya deria bau tu makin expand, and dia boleh detect notes-notes yang lebih kompleks kan. So bila you bau balik perfume yang you bau masa umur you 19 tu, you akan macam simple je bau dia sebenarnya. Betul. So that's my personal experience with so many people are gonna hate me for this, Paku Rabanne Olympia.
Oh, okay. Dulu I macam, oh wow, You glaze lah. life changing. I genuinely love that perfume. Even sampai sekarang pun I still recommend perfume tu dekat orang. Sebab I tahu yang tak semua orang hidup macam I. Mungkin semua orang macam I first time jumpa Paku Rabanne Olympia. Betul. I rasa dia memang menggegarkan dunia I. Sangat, Allah, I macam, oh my god, ini perfume yang aku akan pakai time aku kahwin. Sekarang dah berubah lah benda tu. Tapi untuk orang kebanyakan, I recommend je. Ada tak perfume yang you dulu suka gila-gila glaze teruk and now you tak suka langsung? Ada tak? I ada satu tau. Dulu I suka gila, sekarang tak suka langsung. Tak suka langsung? Tak ada. Okay, I ada Stronger With You. Armani? Yes. Why? I dulu, itulah perfume I pergi travel ke, memang itu perfume I. Tapi tak tahu kenapa tiba-tiba I annoying dengan bau chestnut tu. Oh. So until now I tak suka Stronger With You. Faham? Whatever ada chestnut I tak suka. That's interesting. Maybe sebab kita dah terlalu pakai. Rasa rengsa pula. Rasa rengsa. Maybe lah. So sama juga Hummingbird ni. I rasa macam dulu I suka top 3 kot zoologist. Now I rasa macam biasa-biasa je. Really? So kalau dia perfume lokal apa yang bau macam ni? Yelah, betul lah. Dia macam fruity, fresh. Local. Tapi sedap lah. Dia sedap. Dia macam bedak-bedak talcum powder nenek-nenek yang tambah dengan fruity-fruity sikit. Tu dekat hidung I. Tapi sedap. In a good way. Tau. Dia bukan bau macam nenek yang nak meninggal tu. No. It's like nenek yang kerja dia collect perfume. Kalau perfume local maybe Powdery fruity. Tak ada good. I rasa dia tak ada yang bau macam ni. Nak kata dia skin scent pun bukan. Setuju? Tak ada. Cakap pasal moth. Tadi kita bau zoologist moth kan. Perfume lokal apa bau macam ni? Factology yang mana? dia tak ada, tapi Factology boleh Dia punya design kan? Design, direction dia. Dia punya vibe tu memang sangat Factology. Betul lah, Haikal kata bau kubur. Okay. Factology dengar? Okay, dengar. Tapi Factology tak payah kot buat bau macam ni, nanti tak ada siapa nak beli. Buat untuk explore boleh lah tau. Maybe buat 5 botol je ke, yang akan belinya adalah Hanafis, Syafiq Sentry, Zubir, Lini Mohtar, Hanafis lah lagi seorang. 5 orang cukup. I memang ada semua Factology. So untuk Hummingbird, adakah you akan kahwin dengan dia, bercinta dengan dia ke you dah break up dengan dia ke you dah bercerai dengan dia ke, anak satu? Dia Cinta lama Cinta lah. monyet lah. Faham. Crush lama. Dari zoologist you ada nak try yang lain tak? Tak ada kot. I nak bagi you try my favourite. Okay. Harvest Mouse. Have you smelled Harvest Mouse? I lupa. Ni memang I punya wishlist, Hanafis. Kalau you belikan I Harvest Mouse ni, kita akan pergi Pergi mana? Kita akan pergi mana? tak nak. Cepat habiskan. Benda ni akan jadi I punya online footprint. Okay. So, Basically I nak bagi pick up line je, by the way. Jangan This is zoologist Harvest Mouse. Okay. I memang duduk dekat trough tu, kat Star Hill tau. I macam, should I buy this perfume? I really want to buy. Harga dia 9 ke 1,050 sekarang, I tak ingat. 1,050 tak silap I. I macam, should I buy this perfume? Tapi tiba-tiba orang tu cakap, oh, this one out of stock. Waiting list 3 months. Waiting list 3 bulan. Baik aku beli direct dari website Kanada. So you beli tak? Tak. I beli You beli apa? keyboard, iPad. Harga dia 1,000 lebih juga. So From perfume to keyboard. Okay. but I require it for work. Faham. I pun rasa perlu ke iPad now. Yeah, I think it's very useful. Yeah. I love this perfume. I suka Gourmand. So this perfume is Gourmand. Okay. It's very warm. Dia macam I suka bau ni. Dia macam a little bit of balsamic, Betul. vanilla, warm lah, bau-bau yang macam amber gitu. Notes ada banyak, I don't bother remembering, but it's like sweet, almost sticky. Dia Gourmand tapi dia warm. Ya, dia bukan Gourmand yang hyper realistic cake. Macam biskut-biskut Ni sikit. dating nice ni malam-malam. Tengok wayang. So would you date this perfume? Yup. Ini adalah perfume yang Hanafis akan date, tapi ini bukan Hanafis punya one true love. Yeah, this is my favourite zoologist. Dia match lah dengan karakter Riha. Dengar tak? Dia tadi baru cakap dia akan date this perfume. So anyway, tapi I punya first love lah dekat zoologist. Cow. Kau ya. COW. Betul. Bukan cow. Dia
Green kan? Fresh Do green. you want to smell? Dia macam milk perfume yang macam susu Ya, apple. betul? Apple, betul. Apple green bau macam rumput sikit. I ada banyak je zoologist yang I suka. And I ada a few yang I memang beli. Tapi I dah let go pun banyak juga. Penguin I dah let go. Elephant I dah let go. Sebab I tak pakai. Betul. Bila I nak pakai elephant, elephant tu sumpah bau macam gajah yang pijak tanah. Lepas tu you bau tapak kaki gajah tu. You faham tak? Faham. Gajah tu dah pijak tanah yang belecak tu. Dia angkat di jalan dan you bau kat situ. Bila I nak pakai perfume tu. Penguin pula dia bau macam sejuk-sejuk. Memang literally bau macam YSL Y Versinish. Bila I nak pakai bau macam tu, baik aku pakai je YSL Y. Dia So macam bau shampoo sikit. I let go. Yang ada still ada, I ada squid, cow. Wow, bee sangat challenging. B. You think B is challenging? I rasa dia agak realistic. Honeycomb. Apa? Wax honey tu. Ya. Dia challenging untuk pakai dia. Yelah. Untuk explore tak lah. Ya. I ada bee. I beli sebab dia menang awards. Bat pun menang award. Dia menang awards ke? Dia shortlisted. I lupa dah. Okay. Cakap pasal menang award. Do you think award adalah satu kayu ukur untuk betapa bagusnya sesuatu perfume? Macam mana nak cakap? Yes. Ada part dia memang benchmark lah. Ada part. But kadang-kadang kita susah nak puaskan semua orang. Sebab tak semestinya award winning perfume tu sedap di hidung kita. Oh, this is so good. This is my first love. It's so nice. Untuk I lah tau. Kau jangan lagi bau kat Trove. Lepas tu kau cari ni membongak. Tapi I rasa ini sebenarnya senang je orang nak terima. Yes, antara zoologist yang friendly, user friendly. Sedap. It's so good, right? It's so comforting. This would be my one true love actually. Macam aku akan bernikah dengan ini. Kau. Sure. Dia macam Sabtu, Ahad, weekend tu, pagi-pagi kau bangun kau spray ni. Oh my god, yeah. Macam sambil buka. And mesti you nak kahwin dengan orang yang macam tu. Orang yang you rasa macam Sabtu macam, Ahad. Good morning. Macam tu. Yeah. Morning. Sure. Good morning. Okay. But I rasa apa tadi? Mouse. Harvest Mouse. Harvest Mouse sedap lagi lah. Really? I rasa untuk I pakai dekat badan adalah cow lah. Harvest Mouse untuk I macam bosan-bosan malam-malam. Ya, tapi lama-lama dia spicy sikit. Sedap. Berbalik kepada soalan tadi, adakah award tu penting untuk kita jadikan kayu ukur kepada sesuatu perfume? Okay. I rasa dia boleh jadi kayu ukur dan penanda aras untuk betapa bagusnya sesuatu perfume award. But then again, you have to remember that different awards serve different purposes tau. Betul. Ada certain award yang dia bagi anugerah tu macam, okay, ini anugerah perfume yang paling banyak terjual dekat muka bumi. I rasa Sauvage pernah menang award ni. But you see, the marketing that goes for Sauvage, kalau kau tak tahu perfume Sauvage ni, kau memang tak hidup kat bumi lah, kau hidup dekat mari. Betul. You know that the amount of marketing that they put in. So, by that logic, any sort of perfume boleh menang award tu. Janji kau bagi marketing yang cukup dan orang memang, kalau orang fikir perfume, orang fikir benda tu. Okay, faham. So, itu adalah, does that mean that Sauvage is a good, outstanding perfume? Not necessarily. Dia still wearable, dia wangi, dia membuatkan orang rasa happy, masculine pakai dia. But it doesn't mean that, oh, this is like the blueprint. Ya. Yeah. Tapi by the eye, dia akan jadi a very good USP, selling point untuk produk tu, untuk marketkan lagi dia punya produk. Contoh, even zoologist pun dia akan letak kat tepi tu. Yeah, award winning. So bila orang tengok, sometimes macam I maybe akan beli, terpengaruh. Betul. I nak, in my collection ada yang menang awards. Macam tu lah. Faham. That's interesting. Kalau macam I rasa dia akan membuatkan I curious lah. Like, asal kau menang award kan? Dan I akan cuba untuk bau. So I rasa you are right. It definitely serves as a unique selling point. Betul. Untuk perfume tu. Tapi but again lah, kadang-kadang kita kecewa juga. Maybe sebab bukan kita punya target. Kita bukan target audience dia kot. So bila kita bau macam, oh macam ni je. Okay. Dia ada pengalaman yang betul ke? Ada macam next. Hanafiz kata try harder. Okay. So itu adalah zoologist.
kita tak jumpa lagi One True Love Hanafiz, tapi kita jumpa yang dia tengah dating sekarang, iaitu zoologist Harvest Mouse. Betul. Okay. So, Hanafiz, kerja you sekarang dekat Astro adalah kerja yang I would say consume your time jugalah, sebab copywriting adalah sangat menggunakan brain power dan brain capacity. Betul. So, I rasa dia penat. And also lepas I buat copywriting semua tu, once approved by client, I kena publish. So I jaga social media juga. So macam mana you balance social media you dekat kerja hakiki you dan juga you sebagai Hanafiz? Macam mana you balance kehidupan tu? So memang I kena arrange sangat-sangat susun timing tu. Memang after work memang I focus my content lah. Diri sendiri. So during working hours tu memang I fokus dekat I punya kerja. So balik tu lepas makan, mandi, semayang semua, terus content. So sehari malam tu maybe 1-2. Dulu 3-4 Content. Sekarang maybe 1 je content. Dah tua, tak larat, penat. Faham. I rasa untuk orang-orang yang macam kita, yang banyak menggunakan brain power, sebab kerja kita bukanlah kerja buruh kasar yang kau angkat beras. Betul. Tak, kerja kita duduk. Tapi ya Allah, I kadang-kadang rasa kepala I panas tau lepas I dah research about content ke apa. So untuk I rasa yang memang perlu dan penting untuk kita memang adalah kena pergi workout. Seriously, kena pergi jogging, kena pergi workout. Bila you kuat physical, automatically you akan susah sikit nak penat. Setuju. Yes, I sangat setuju sebab lately ni I dah kurang sikit. Dulu memang lepas balik kerja I akan brisk walk ke apa kan. Lately ni I dah kurang. So dia akan lemau, sangat lemau. Lemau gila. Lemau gila weh. I tu kadang-kadang I kerja baru 10 minit tau. Lepas tu I cakap, Astaghfirullahalazim, aku punya penat tu yang memang macam I baru lepas lari marathon. So I rasa physical punya pergerakan is very important. Setuju. So I kena aktifkan balik Macam my ni. F. Kena macam ni. Okay. Kita dah explore Fugazi, kita dah explore zoologist, kita juga dah explore MS. LMS. Yang seterusnya untuk you, yang you rasa macam I nak try. Okay, I nak try something yang I tak pernah try. This one. Ni brand mana ni? Kejap, I kena Google jap. I lupa. I rasa Spain. So nama brand tu 2787. 2787 nampak ni. 2787. Wow. 27 Spain, yes. Daripada Spanish. Daripada Spain. Spanish pula. Macam nombor hotel je. Daripada Sepanyol. Okay. I discover brand ni daripada Essence event last year dekat Itali. This year tak pergi? Weh, I patutnya nak pergi. I was so looking forward. Classmate I ada brand owner yang I kenal ada join. Diorang dah WhatsApp dah tanya, are you going to Essence this year? And I'm macam, no. You know why I didn't go? Kenapa? Kan ada perang Iran Amerika. Okay. Lalu saya macam maybe tak selamat lah kot nak untuk I terbang ke luar negara di kawasan itu. So I menyesal lah tak pergi. But it's okay. It happens. Okay, tak apa. Rehat pergi next year. Sebab tak boleh lah nak book last minute kan. Betul. Kena lah planning semua. Tapi it's okay. I will learn more next year. Wow, macam tu je dia punya Susunan. menarik. By the way, cakap pasal zoologist kau tadi, kita tak pilih lagi perfume lokal apa yang bau macam ni, yang ada identiti ke arah ini. I rasa ni pendapat I lah. Tahu tak Shifrat yang baru tu? Okay, T-series tu. Trisip tea tu, kalau you buang teh dia sikit, you maybe boleh dapat macam ni, zoologist cow. Tapi dia bukan diuk. Tolonglah, ya Allah, I merayu sangat kat orang yang tengok. You janganlah bau trisip tea, lepas tu you bau zoologist cow. Riha ni bodoh. Riha kata kau bau macam trisip tea, jauh. Memang jauh. Tapi you faham tak, dia macam vibe dan energy yang dia give tu lebih kurang. Direction tu ada. Okay, you nak bau yang mana? That one. This one. Wonder Vogel. Betul lah Hanafiz nak try. Hanafiz suka Vogel-Vogel ni. Astaghfirullahalazim. Vogel Vogel. I have no idea what that means, but bukan apa, jangan sebut. Ini family friendly kan? Tak tahu. Ini upload kat mana ni? YouTube. YouTube. Jangan disappointed. Sumpah jangan disappointed sebab itu adalah reaction I. I dah bau tadi macam okay. I can predict your Okay. Harga dia pun 1,000 lebih tau satu botol. Serious? Ya. Tengok. Brand luar buat mahal. Tak kena apa-apa kan? Brand lokal buat. Brand luar buat mahal macam oh my god, this is so simple. They are Yeah. so good at making complex things into something so simple. beautiful. So kau bau kau macam Okay. Nanti ni capture I punya reaction tadi.
Nama kemain kau Wonder Bogel lah apalah kan. Tapi nanti bila you bagi Fredhead yang bau, dia akan macam tak ada taste ni diorang ni. Nak samakan dengan local, Weh, local can do better lah. you boleh get the coldness, the mintiness, the freshness. So I akan macam okay, and do you think we don't get that? So that's why tolonglah datang FFM. You guys baru tahu maksud kita orang apa. Oh my goodness. Okay, you bawa balik. It reminds me of, okay, dia bukan local, di Indonesia. Scent of Jarte ada satu perfume nama dia Peppermint Tea. Okay. Benda ni, lepas you dah get over the initial fresh and green facet tu, you dapat the mintiness Minty, betul. masa dia punya dry down. You try bau. I'm not saying that Jarte is a dupe. Again, kita tak discuss dupe lah. Sebab Betul. dupe, kita nak discuss apa? Dah sasar dia dupe Bakarat, dah sasar dia dupe Sauvage. You faham tak? Dia mengingatkan. Ibu sebelah. You faham tak? Faham? Ada dia ada vibe dia. And Jarte is like, I don't know, RM80. Betul? Ada min tu. Exactly. Not saying that 87 is a bad perfume. It's just this particular perfume. Betul. Maybe we should try more Okay, from kita them. try juga. Tengok yang warna gelap-gelap sikit lah. Brown macam ni. Boleh Kalau Sugar Bomb, orang marah tau nama dia Sugar Bomb. Ni kau ambil kau Elixir di bomb. Kau nak apa lagi dalam dunia yang fana ni? By the way, kita tengok Wonder Vogel ni tadi. Dia ada mint. Kita hebat lah Nafis. Betul. Dia ada mint, Chisolis, Marine Accord. Okay. Dia ada Sand Accord pasir. Ni kalau orang Malaysia buat brand yang dia ada tulis Accord pasir, kena hencap weh. Macam mana bau pasir? I rasa Husfi ada buat lah. Oh, nasib baik Hunca Husfit tak kena hencap lagi. Okay, anyway, this is Elixir the Bomb. Jangan tengok note lagi. Okay, baik. Sekarang kita kena spray 2 sebab I pun nak kena explore juga balik. Dekat I dapat fruity dia dulu. Dia warm fruity lah. Macam amber, spicy sikit. Dekat I dia macam fruity yang Terlalu fruity. tak adalah terlalu fruity. Dia fruity yang ada clean punya facet. Something that you will get in a shower gel. Dia ada herb sikit. Okay. I dapat macam ada spicy sikit. Macam cinnamon macam tu kot. The spicy comes quite late. Dia bukan terus-terus Betul. spices. Sekarang I baru dapat. Dia interesting. Okay. Dia ada dia punya transition tu. Actually tadi pun sebenarnya ada transition sikit lah. Awal-awal tu macam terlalu Fresh and green. And then masuklah bau mint tu. bau interesting sikit. Tapi you bau Jarte ni, dia pun ada transition juga. Betul. Awal-awal dia mint, and then dia jadi bau green daun-daun. Come on. Betul. Come on. Anyway, apa nama benda ni? Elixir the Bomb. Yeah, we are both right. Dia ada fruity daripada tangerine, ada red pepper, ginger, ada caramel. I think you dapat bau macam cinnamon. I think Cinnamon that's tu where it caramel. comes from. Yeah. Okay lah. I wouldn't pay 1,000 for this. Betul. I would not. 200 boleh kot. I rasa dia macam standard perfume designer. Betul. Tadi pun sama sebenarnya. No. So would you, perfume tadi dengan perfume yang ni, would you date these perfumes? Ke you jadi member je dengan diorang? Dari member je. I pun rasa dia just member yang kadang-kadang kalau I tak ada apa-apa sangat nak buat, I akan tanya lah, weekend ni kau free tak? Jom kita pergi go-kart contoh. And dia kalau ajak pergi kafe, dia nak kafe mahal. Ya. Tapi dia dah lari ko. Ada lagi yang you nak try? Tak ada. Tak ada. Habis. So 2787. I rasa macam happy tak buat series ni sebab kan dia tak berbayar. So I rasa lebih bebas Bercakap. Tak bagi adalah opinion. kalau Bagi opinion. tak adalah kalau I dibayar, tak adalah kalau I dibayar pun I bebas je bercakap. Sebab I bagi strict dekat klien I cakap kalau aku tak suka perfume kau, kau jangan suruh aku cakap aku suka perfume kau. Aku akan refund. So that's like how I work. But bila I tak dibayar oleh apa-apa brand, I tak ada expectation. Orang tak ada expectation dekat I yang okay kau memang kena highlight brand aku. So some brands will do that. Dia bayar you, dia tak nak you cakap pasal brand lain. Dia nak you cakap pasal brand dia je. What do you think about brands like that? For me lah, in term of I dah work dengan klien dekat kerja hakiki. Dia orang ada rights untuk buat macam tu. Betul. But in term of content creating ni macam sekarang kalau dia faham kita punya direction, structure semua adalah lebih sampai dekat audience kalau dia bagi kebebasan sikit lah.
freedom. Betul. Dia nampak lebih natural. Sebab I nampak ada certain brand yang macam script pun memang nak kena follow satu-satu. Ya, hashtag kena pakai hashtag. Zaman bila bro? Thank you so much. Zaman bila kau nak cakap macam robot? Perfume ni memberikan gaya Inspirasi. keunggulan. Betul. I will not. Okay, ada some clients I love all of my clients. Yeah. I sangat happy bekerja dengan klien I, Betul. but ada je klien yang satu, dia nak approve segala benda. You kena script kan, you kena ada storyboard. I have no issue with that. I akan hantar. Betul. Tapi lepas tu, Riha, kita nak betulkan, you memang kena sebut betul-betul perkataan fragrance luxury yacht. Faham? So nak kena sebut betul-betul. Nak kena sebut fragrance luxury yacht. Ini akan mengekalkan kesegaran selama 72 jam. Word tu pun nampak kaku. Ya, mengekalkan kesegaran 72 jam. Are you freaking kidding me? 72 jam perfume kau tahan. Kau jangan nak suruh aku overclaim. Aku cucuk hidung kau. Yes, ini bukan zaman dulu-dulu. 72 jam. Gaya, mutu, keunggulan. Betul. I mean, ada ke perfume yang memang tahan 72 jam? Ada. Lebih dari 70. I pernah pakai satu perfume yang memang I spray kat baju. I letak baju tu dalam laundry basket seminggu kan. Okay, hari Sabtu I nak basuh baju. Weh, wanginya laundry basket ni. Ada perfume yang macam tu. But will I actually use that to all of my perfumes? No. Betul. So untuk kita yang dah senior sikit, mungkin akan pandai adjust that script ikut kita punya tone. Tapi I perasan ada yang newcomer memang akan follow sebiji-sebiji lah. And it ruins your credibility. And it ruins the brand's credibility. Sebab Betul. kadang-kadang perfume tu memang best. Betul. Sebab tu kita macam, okay lah, kita approve. It smells very nice. Lepas tu dia kena cakap betul-betul, ini perfume yang baunya seperti melangkah ke dalam taman mistik. Gitu kau. So kalau choose your proper agency marketing, please. Yes, I rasa agency nak impress brand. So kadang-kadang bukan brand pun yang suruh buat, tapi agency yang suruh buat. There is nothing wrong with wanting to keep structure. Sebab I tahu kalau you tak ada certain KOL reviewer yang dia akan buat sesuka hati nenek dia. Betul. Betul. Sebab tu agency bagi structure. Tapi you have to let the KOL breathe juga, curate ikut dia punya working style. Masih di laluan tu. Cuma dia nak belok sikit tapi dia still dekat laluan tu. Betul. Suka hati dia nak bawa speed berapa, janji dia Betul. still dekat laluan tu. So itu lebih natural, lebih sampai. Baik, kalau ikut skrip baik, you bayar AI je. Okay. Betul. Kalau macam I kan, okay, I rasa I really like working with local brands sebab diorang meletakkan trust dekat you. Betul. And lagi senang and they are much more flexible sebab diorang tahu yang kita akan review seobjektifnya. Kalau kita rasa perfume tu tak bagus, kita bagi direct feedback kat diorang. Tak payah release lah perfume ni, memang loser. Tolong lah, jangan buat benda ni. Ya, I sangat setuju. Local brand mostly sangatlah bagi freedom. Not even macam guideline semua pun langsung tak ada. Tak ada. Macam I share sikit experience sikit lah. Sebab I ada jaga certain campaign for local brand. So bila dia bagi I, macam I yang akan buat that guideline. Guideline bukan apa pun. Kalau direction, freedom. Tapi akan ada macam caption for SEO, semua tu. At least brief, data, product info. Itu je I akan buat. Direction, freedom. Betul, kita bagi info sajalah kan. Info saja. Ni top note dia apa, middle note dia apa, base note dia apa, maybe perfumer dia siapa. Kau review lah seadanya, suka hati kau. Kau nak review macam mana pun. And I find that when I work with local and Indonesian brands, diorang memang bagi kebebasan ni. Betul. Dia bagi product knowledge. Riha, you nak buat first impression ke, you nak buat buying guide ke, you suka ke, you tak suka, you bagi tahu. So dan I akan bagi tahu, dan I akan macam perfume ni bukan taste I, tapi I tahu lelaki akan suka pakai. So I cakap je, perfume ni bukan taste I, tapi I tahu budak-budak tingkatan 3 akan enjoy sangat scent profile macam ni. Very youthful, very cheerful. Betul. So benda tu membuatkan I rasa lagi happy untuk review perfume-nya. Dia bukannya kau bagi aku bau fruity yang aku tahu ini budak-budak pergi tuition yang pakai. Perfume ini boleh dipakai oleh serata lapisan masyarakat. Kau bayangkan bapa aku umur 56, dia pakai bau anggur. So it's a good example lah. Memang jangan buat Jangan macam tu. Jangan sekali. Okay, next brand you nak explore apa? You want to try like something local, maybe Prototype? Boleh. Okay, so this is Prototype. Dia adalah discovery set. Okay, I nak Riha teka
Which one is my favourite? Prototype. Cuban cigars. Okay, tak payah teka lah. Macam mana tahu? Come on. Okay. What do you think about Prototype as a brand? Prototype ni adalah local brand and dia launch dekat Malaysia pertama kali masa FFM 2.0. Yeah. And masa tu dia meletup. What makes you think Prototype boleh meletup sebegitu sekali? Okay, Prototype ni pada I dia bawa satu direction yang sedikit different. I tak kata dia terlalu different, terlalu niche, but dia styling dia agak berani sikit lah, compare sedia ada. So dia macam membuka satu lagi jalan, direction untuk orang explore. So okay lah, sebenarnya I tak tahulah, maybe Prototype sendiri macam takut-takut ke nak try, sebab bau dia macam ada few yang macam agak susah terima. Or maybe dia study market ke apa, I tak sure, but it works untuk membawa something yang a bit different, tak lari jauh sangat. Okay lah, I berani rasa lah. Prototype sebab dia kreatif. Itu yang membuatkan orang rasa refresh. Dalam lautan dupes, 40 juta brand buat dupes, Prototype datang dengan okay, take this, dia bau macam Sichuan peppercorn and lychee. Take this, dia bau lipstick. Pada I membayangkan macam kita makan hari-hari kan. Kalau kita makan menu Melayu kan, lama-lama kita rasa macam nak something yang maybe Korean, Korean food, Japanese food, Western something food. different. Tapi dia still tak adalah yang macam kau makan ludah balik. Dia tukar sikit kita punya selera kan. Okay, this one. Okay, so daripada sini you punya favourite adalah Cuban cigars, but I would like you to try one of my favourites, Peru Palo Santo. Okay, baik. So Palo Santo adalah sejenis kayu, and this one negara dia adalah Peru. So Prototype ni dia orang macam, dia punya konsep tu dia macam travel across continents. Dia akan bagi coordinate of that particular perfume, and perfume tu macam homage to that coordinate. So this is walaupun ini favourite Riha, bau dulu. Baik. Kau jangan terus pakai dan membenci I. This is one of my favourite lah. You ingat tak bau dia? Ingat lupa lah. Dah lama tak bau Palo Santo. I like the fact yang sour. dia macam creamy woody. Pada I dia macam ada bau sour, asam-asam sikit. Okay, that's your interpretation. Bagi I dia macam medicinal woody. Dia macam masuk dekat dalam kedai tabib Cina. Betul. Yang jual kayu-kayu kering. And ada kayu yang dia baru tengah bakar. Tapi dia bukan bau oat tau. Dia kedai tabib Cina yang relaxing, bukan kedai tabib Cina yang tengah bakar kemenyan. No. Okay, faham. But I really like this perfume. Cuma kalau orang nak try something dari Prototype, I tak akan bermula dengan Peru Palo Santo lah. Betul. I akan pergi dekat yang lagi senang pakai, macam Sichuan peppercorn and lychee, Strawberry apa? Fukuoka strawberry, Airy Sea, Whisper in the Rain. You dapat tak bau asam Cina tu? Jangan rosakkan perfume ni. You cakap baru I bau. In a good way. I still like this perfume. Yeah. I don't care. It's so good. And it's, would you date this perfume, be friends with this perfume, ghost this perfume? Okay lah. Apa yang you akan buat dengan dia? Mutual dekat social media kot. Tu je. Ya, mutual kot. Tak rapat sangat, tak sembang sangat. Betul. I akan date kalau dia suka Cuban sikit. Okay, yang ni I akan date. Oh, Dan really? I akan consider nikah. Wow. Terus nikah eh? Taklah terus, I cakap consider Consider. kan. Kita dah Salah ada faham. I punya one true love, si zoologist kau tu. I consider lah. Dia lelaki yang provide the mindset. Handsome pun handsome. Okay lah. Matang pun matang. Maybe sebab dia dah terbau asam tu kot. Ada satu perfume Prototype ni, dia bau macam hujan-hujan. Hujan-hujan. Whisper in the Rain. Oh, that one. Sedap. I rasa dia adalah hujan yang masa hujan tu dia literally baru habis, tapi you tengah duduk dekat kawasan yang sejuk macam Cameron Highlands ke apa. Dia bukan hujan yang dah lama panas lepas tu hujan. Dia macam hujan yang sejuk dan fresh. Dia rasa macam lepas hujan tu kan, you akan rasa macam uap-uap tu. Yeah, something like that. Ni macam mana? Adakah perfume ni you akan jadi kawan, you akan date, you akan hencap? Kawan je. I rasa untuk I ni perfume yang I akan minta nasihat cinta. Oh, Okay. Macam okay. contoh I gaduh dengan partner I kan. Dia macam, weh, aku gaduh dulu dengan dia.
Dia cakap dia tak suka aku kerja sampai pukul 11 malam. Tak ada time dengan dia nak bercinta. You faham tak? This is the kind of person. Tapi adakah I akan date dia? Tak. Tak. So you akan jumpa dia waktu hujan? No, dia memberikan I perasaannya. I rasa masa hujan macam this is comforting. So you akan dihujani dengan tak. Okay, bye. Someone tolong kahwin dengan Hanafiz. Risau. Nak ni Cuban Cigar. Cuban Cigar. Okay. I nak tanya pendapat Riha. Dia akan date tak kalau Cuban Cigar? Ada ke Cuban Cigar dalam ni? Tak ada. Alamak. Cuban Cigar is not here. Oh ya. Dalam Discovery Site ni tak ada Cuban Cigar. But I remember Cuban Cigar. Kan ada kat situ tak ada. Ada kot. Okay, tak apalah. I remember. Would I date Cuban Cigar? Bau sugar daddy tak? Adalah sikit-sikit. Tapi Ketua sikit. Sugar daddy yang tua sikit. Tapi I tak akan date dia. I probably akan keluar dating dengan dia. But untuk progresskan the relationship further, mungkin Kenapa tak. you rasa dia baran tak? I am not the biggest fan of smokers. Oh, okay, faham. I dulu tak suka tau tobacco scent. But Cuban Cigar. Tapi Cuban Cigar tu kalau lelaki merokok pakai, dia memang akan macam betul. bau dia jadi sedap. But I really am not a big fan. I kalau masuk Grab and Grab tu bau rokok, Faham? akan macam Faham? Ya, betul. I will burn this car. Ya, sedap. bau cigar dia sangat kuat. I tak boleh. Kalau I datang dekat dengan you and I bau, badan you ada bau asap rokok, I akan jauhkan diri. I wouldn't say anything lah. I takkan cakap apa-apa lah. Tapi I akan macam I do not enjoy this smell. Nanti ayah cover spray. So apa nama yang kau overspray sebab I tak suka. Kau memang busuk hati kan. tak, ayah cover spray sampai dia suka. Okay. So by exposure lah I suka benda tu. Kadang-kadang perempuan cakap je lebih. Okay. Anyway, ada lagi ke apa-apa yang you nak try? Last. I nak bau brand yang kontroversi sikit. Joe Loves okay. Hanafiz nak try Joe Loves. Okay, sebelum kita try Joe Loves, let's say you berjumpa dengan Hanafiz yang berumur 20 tahun. Okay, dia tengah duduk kat depan ni. Apa you akan cakap kat dia? I cakap kat dia, kau jangan nak buat benda yang bukan-bukan, sia-sia. Time umur 20 ni lah cari duit. Masa you umur 20, you buat benda yang bukan-bukan yang sia-sia ke? Dia macam terlalu relax, santai. Sebab I nampak apa tau, budak-budak sekarang umur 20 dah, umur belas-belas dah generate income. I baru nak mencari, merasai. Tapi I rasa difference in landscape pun je juga. Masa you 20, mana ada benda-benda ni? Itulah, TikTok tak ada. Tak ada TikTok, tak ada internet pun tak terlalu besar lagi pendapatan melalui internet. And masa tu stigma still kuat. Contohnya you umur 20, you nak sambung uni, nak isi UPU ke apa, sama ada you jadi doktor, engineer, architect, pilot. Itu je lah traditional career path. Tapi sekarang I pergi jumpa budak-budak kan, contoh budak darjah 5, I tanya besar nak jadi apa? Kau tahu nak jadi influencer weh. So I rasa dia berubah mengikut landscape. Betul. Tapi I faham lah, kalau kita daripada muda tu kita dah pandai cari duit, dah biasa cari duit, skill yang sangat berharga. Betul, setuju. So tu yang you akan cakap untuk you umur 20. Betul. I rasa macam I lambat sikit. Tengoklah, jadi fragrance reviewer umur berapa? Now dah tua, dah penat. Okay. Anyway, nak try apa daripada anything lah, you pick up lah. You pick satu. White rose, lemon leaf. White rose and lemon leaves. Okay. I pun dah lama tak bau, dah lupa. Sebab dah pernah bau dia punya mango tu, sedap juga. Apa you akan cakap untuk Hanafiz lagi? You akan cakap hari ni, you nak nasihat, bukan nasihat lah, apa yang you nak deliver, message yang you nak sampaikan, apa you nak cakap dekat Hanafiz lagi 5 tahun? Make sure apa yang kau aim sekarang tercapai. Tu je. Kalau tak, kau pergi balik kampung. Okay, faham. Tak tercapai, kau balik kampung. Okay. Ya? Okay. Nafis, Hanafiz lagi 5 tahun, awas Hanafiz lagi 5 tahun tengok balik video ni. Oh, interesting. Rose. Tapi bau serai dia kuat. Ke tak ada serai? Lemon. Macam serai je. Yelah. Kan? Serai. Ya. Macam serai, lemon. Okay, Gula-gula hex. I rasa dia menarik. Definitely an interesting person yang kalau you pergi dating dengan dia tu, dia ada topik yang menarik masa first date. Betul. Kenapa lemon dengan serai bau dia macam dekat-dekat, especially bila you evaluate raw materials, adalah sebab dia ada komponen yang lebih kurang dalam
lemon and lemongrass. Sebab itulah serai nama dia lemongrass. Apa nama dia, citronellol ke apa tah. Dia ada komponen yang ada dekat lemon dan ada dekat lemongrass. Tapi dia dah overpower The rose. So you tahu yang I pergi perfumery school kan. Tapi you pun ada juga ambil kelas Betul? dengan Resin Academy, Betul? iaitu Malaysian branch of Sang Kiem Song. Apa yang you rasa paling valuable sepanjang you dekat Resin Academy tu? Knowledge yang valuable you rasa? Okay. At the end of the day, basic tu sangat penting. So even though I masuk kelas 1 tu, my objective adalah I nak tahu clear all the basic. So bila basic tu dah ada, kita boleh explore lagi dengan jalan yang betul lah. Explanation yang betul, kategori-kategori yang betul. So I rasa sangat valuable lah. Basic. Walaupun basic dulu. Macam whatever kita buat, basic tu kena ada. So untuk fragrance content creator, I advise jugalah untuk dorang join supaya kita bila review ataupun bercakap, bukan pada tahu. Ada isi lah. Ada isi. Faham. Tak semestinya perlu nampak bombastik, tapi tak adalah macam bila kita dengar macam lari ni, lain ni. Aneh kau ni. Betul. Something is wrong with you. Ya, I pun sendiri kalau I tak sure ke apa, I buka balik that buku apa yang tulis tu. Okay, this one. Faham? Faham. Kita tak nak sampaikan info yang tak betul untuk audience. Faham. Ya. Okay lah, tapi lemongrass dia sangat kuat lah. Ada yang lain you nak try selain daripada lemongrass? Cobalt patchouli. Cobalt Kita nak tengok patchouli. macam mana. Okay. Interesting sebenarnya. Joel Love ni. I pun rasa interesting. Founder dia adalah Joe Malone. So lepas Joe Malone jual brand dia tu dekat Estee Lauder, dia rasa yang dia sebenarnya still enjoy buat perfume. Tapi dia tak boleh guna nama dia dah, Joe Malone. So dia kena buka brand lain namanya Joe Loves. Tapi sekarang dia tengah kena saman sebab dia still guna nama dia as perfumer, tak silap I. Dekat Zara kan? Dekat Zara. So Estee Lauder saman dia sebab guna nama dia. Itulah. Sorry tolong jangan jual nama you. I kena IPO nama Riha Jamil. Yes. Cobalt patchouli and cedar. I nak tanya you, dalam banyak-banyak brand lokal dekat Malaysia ni, mana satu brand lokal yang you rasa ada potensi untuk mengangkat nama Malaysia dekat luar negara? Contoh China ada Two Summer, Oman ada Amouage. You rasa untuk Malaysia siapa yang berpotensi In term of concept, I rasa Fractology. Okay. Sebab dia kreatif. Sangat. So itu maybe like 10%. Imagine kalau dia ada big budget. The capital lah. But right now tapi takut macam sebab rapat ke apa. But I nampak High Notes. High Notes. Ada potential. Ya, sebab Kenapa? I nampak vision dia. Okay, you have to explain. You nampak, aku tak nampak ke, audience tak nampak ke, audience tak faham. Macam mana? High Notes ni kenapa High Notes? I nampak lah vision dia, direction dia. Sebab kat locals I rasa belum ada lagi direction macam tu. Direction macam mana? In term of visual, in term of konsep bau, I tak boleh nak cakap banyak lebih sikit lah. But soon, sekarang kita akan nampak macam tak ada nampak sangat direction tu. So soon dia akan nampak, kita akan nampak lah. I tak boleh cakap banyak sangat sebab benda ni macam bila kita bersembang, berlepak sekali. So I nampak benda tu. Faham. High Notes lah untuk you. Untuk soon, we see how macam mana lah direction dia. Faham. Apa nasihat you untuk, pertama kita minta nasihat you untuk sesiapa yang nak jadi content creator dalam industri perfume. Apa nasihat you untuk rakan-rakan kita? Okay, nasihat I konsisten kot. Konsisten. Paling penting konsisten. Jangan buat semata-mata hype, semata-mata dia. Don't do that. I rasa ya sangat ke? disturb. Oh, Don't tak do perasan. it. Nanti you punya kulit kat tepi-tepi ni dia akan macam luka. Bila dia luka, kakak dia tak perasan. Sumpah tak perasan. Dia akan masuk macam bakteria ke apa kan. Nanti dia jadi infection. And let's say you ada high blood sugar, dia tak sakit tau. Dia akan macam tak ada. apa nama dia? Nam Nam dalam bahasa Melayu apa? Lebam ke apa? Bukan. Nam. Bodoh. No, dam. Bodoh, dam. Nam dalam bahasa Melayu apa? Ikat. Nam dalam bahasa Melayu apa Kebas. So dia tak rasa sakit. But then dia dah infected. Nanti kena potong. Okay, baik. So don't do it. I tak perasan. You pegang Serius. macam ni.
Okay. Supaya you tak ketak-ketak Okay. Okay, So sambung. So advice I untuk content creator, please consistent. Jangan buat sebab sekadar hype, sebab you takkan ke mana. You akan macam maybe dalam masa 6 bulan you akan hilang, you akan burn out. So buat sebab minat. Tolong buat sebab minat. Sebab, and also keep improve yourself lah. Kalau mana-mana, kalau you tengok content creator yang ada sekarang, kalau you tengok balik 2-3 tahun lepas, so jangan rasa macam rendah diri ke, oh lighting tak cantik, content tak smooth ke apa. You tengok balik waktu semua ni start. Kalau I tengok balik video lama I, teruk. So semua orang akan belajar dari tahun ke tahun lah. Macam mana untuk brand owner yang sekarang nampak yang landscape industri perfume dekat Malaysia ni sangat meningkat, menaik, sangat macam ni lah, meroket. So sekarang ni semua orang nak buat perfume. Nak start, tiba-tiba nak keluarkan brand perfume sendiri. Apa nasihat you untuk these potential brand owners? Tolonglah ada plan. Jangan main buat. Jangan orang nak buat brand, kau nak buat brand. Please ada plan marketing, direction, konsep. Kalau tak ada konsep sangat pun, please ada plan lah in term of marketing semua. Sebab marketing sangat penting lah. Brand awareness tu sangat penting. Kalau you buat, you kata macam, oh I tak kejar hype, then you buat untuk dia sendiri je lah. I rasa okey je kalau niat dia nak buat brand tu, dia memang bukan buat untuk kejar hype, tapi dia kena redha juga kalau perfume tu tak terjual. Kalau brand lain lebih hype, you jangan rasa rendah diri ke apa ke. Rasa ni kan. So you kena plan betul-betul. Jangan, sebab I nampak ada certain sekarang macam, oh I nak keluarkan brand. And also ramai juga tanya I, Hafiz nak keluar brand ke? Okay, what about that? You tak nak keluarkan brand perfume sendiri? Okay, untuk buat masa ni memang tak. Kenapa? Sebab bukanlah I cakap benda tu susah. Bukan mudah untuk keluarkan brand. You kena start daripada proses bau, botol, tu belum lagi dengan marketing, TikTok shop, semua. Banyak benda you kena belajar and kena plan. Kalau you tak ada kekentalan tu, janganlah buat. So dia akan jadi macam maybe dalam masa setahun hilang. Betul. If you not ready, jangan buat. I dapat soalan yang sama. I dapat nearly every week korang tanya, Riha bila nak keluarkan brand perfume sendiri? Riha bila nak? I tak nak. Bila tiba masanya akan ada. Bila tiba masanya, kalau I rasa macam I nak keluarkan maybe, tapi for the time being memang tak ada. And dia punya tak ada tu bukan tak ada yang macam I kat belakang I susun kejap, oh nanti kita hype. Belakang pun tak ada. Belakang I busy dengan FFM. I tak ada planning macam okay kita jumpa company ni, kita bawa dari company, kita ambil sampel dari company ni. Tak ada, zero. I tak ada macam bancuh-bancuh je, tak ada. I bancuh-bancuh tak ada. I formulating pun untuk supaya I tak hilang my formulating skills. Bukan untuk I release perfume tu untuk dijual. I mula-mula ingatkan kan macam bila orang tanya kan, Hafiz nak keluarkan perfume, I rasa macam branding I tak kuat lagi. So bila I PKU, I macam okay, lain lah kalau Riha I rasa boleh. Tapi I surprise jugalah, Riha pun macam belum ada lagi plan. Tak ada. Semua, okay, hari tu tahun lepas I pergi China untuk TikTok Shop Creator Idol. Kan I menang kan. So I menang benda tu, hadiah-hadiah adalah boleh pergi trip ke China untuk belajar lagi banyak pasal e-commerce, live streaming. And dekat trip tu ada Kai Raming, ada Pinyang, ada orang-orang yang besar lah dalam TikTok and e-commerce industry. Kai Raming tanya I tau, Riha bila nak keluarkan brand perfume sendiri? Kau faham tak? Kai Raming ni satu Malaysia kenal tau. And dia boleh tanya aku soalan tu. And bukan aku yang tanya kat dia, bukan aku yang perkenalkan diri. Hai Kai Raming, saya Riha Jamil, saya adalah content. Dia tanya I, Riha bila nak keluarkan brand perfume sendiri? Saya cakap, oh my god, he knows me. Of course aku rasa macam I look up to him. Kai Raming kot. Siapa je yang tak look up kat dia, memang busuk hati, kau kena double check. Kau mesti iri hati, kau Melayu dengki kan. Betul. Anyway dia tanya I. Lepas tu bila I explain dekat dia yang I memang tak ada rasa nak buat, dia pun macam fikir. Dia tanyalah kenapa. Lepas tu I cakap benda tu tak align dengan I punya initial intention. Betul. Initial intention I buat benda ni adalah sebab I pergi ke luar negara, I nampak diorang punya
dunia perfumery, dunia wangian tu sangatlah meriah. Sampai kat kita 40 brand, 40 lah ada dupe Dior Sauvage. Aku penat tau. Aku penat. So I nak mengembangkan, sebab I rasa kita ada banyak sangat talent yang boleh buat, tapi tak boleh buat sebab ada, macam you cakap lah, bajet punya limit. Diorang tak boleh nak berkarya sangat. So bila adanya FFM since tahun lepas, I rasa memang very very observable. Kita boleh nampak local perfume industry is there making a dent. Betul. Dia makin berkembang. So benda tu adalah align dengan I punya intention. I nak menaikkan industri wangian dekat Malaysia. Sebab industri wangian dia bukan fine fragrance je. Kita ada functional fragrance, kita ada body care, self care, hair care, kita ada air care, kita ada fabric care, kita ada macam I cakap tadi, sourcing, education, medical, research, documenting. Malaysia tanah dia subur. Kita pun ada kita punya pokok-pokok perfume, tapi tak ada orang tahu. Betul. Setuju. Tak ramai orang tahu. So benda tu yang lagi align dengan I punya vision. I sejujurnya, ni memang jujur cakap lah, ni bukan I brag ke apa ke, aku menyombong. I tahu yang kalau I buat perfume, dia akan pergi. Dia akan wow. Dia akan wow. I tahu. And I rasa orang pun akan bersetuju lah. Kalau tak setuju, kau busuk hati. Itu je aku cakap. Sumpah aku cakap. Kalau kau tak setuju, kau sumpah busuk hati. Setuju tak setuju? Dia tak rasa ke kalau orang tu tak setuju, dia busuk hati? Betul. Sebab macam belum apa lagi dah tak setuju. I rasa dia ada potensi untuk memang pergi. Tapi the reason kenapa I tak buat is memang dia tak align. Yeah. So untuk I sharpen still my skill supaya I tak hilang, supaya skill tu tak tumpul, adalah I collab lah. I collab macam I collab dengan Zindor, I collab dengan brand ni. So I curate the perfume for them. I rasa intention kita ataupun vision kita sama, cuma you punya dia macam dah ada jalan and lebih nampak. Macam I pun sama juga. I tak nak buat brand yang kemungkinan I akan bersaing dengan orang. I nak di belakang, whatever I can help To propel. Kalau you nampak dekat tracks, I memang saja menjaja diri. Kalau ada yang nampak I punya potential, whatever you guys ada idea, nak I arrange kan, nak I collab, nak bagi I idea, just datang kat I. Kita boleh berbincang. I tak kata I pandai benda bab-bab tu, but kalau rasa macam you dah tepu sangat, maybe you can boleh dapat second opinion. Macam tu lah. I nak di belakang yang akan push diorang. Faham. Kalau macam I rasa it's a bit of a challenge for me sebab I kat depan, tapi I juga di belakang. Faham? So I carry the expectation of two sides. Orang-orang yang kat depan ni dengan orang-orang yang kat belakang ni. I kena balancekan dua-dua di bahuku yang kecil. Betul. Kecil dan overweight anyway. So I rasa dia agak penat lah untuk I. You rasa penat tak apa yang you buat sekarang? Boleh lagi lah. Boleh lagi. Dia boleh lagi lah. Dia belum tapi I rasa kalau I ke tempat you memang I pingsan kot. I still rasa amazing. I tak pingsan-pingsan lagi. Ya, I tengok you punya Google Calendar pun macam Masya Allah. Anyway, apa you rasa, what do you predict will happen to the perfumery industry in Malaysia dalam masa 5 tahun? Oh, dalam masa 5 tahun 2031. Time tu akan beribu brand wujud. So the best brand win ke? You rasa macam tu lah? Tak adalah. I rasa kita akan go somewhere lah. Setakat ni kita macam a bit jago kampung sikit. Kita akan berada di dalam circle tu. So hopefully 5 tahun akan datang akan ada banyak lagi brand yang lebih ke luar lah. Faham? Sebab sekarang ni ada je brand-brand yang senyap-senyap sebenarnya sukses juga dekat luar. Dah start pun. So hopefully kita dalam 2-3 tahun dia dah conquer market Malaysia. So lagi 4 ke 5 tahun dia dah boleh keluar. 5 tahun akan datang, I rasa banyak brand-brand yang ada sekarang akan mati. Boleh jadi. Kecuali brand yang memang konsisten dengan planning dan juga tahu handle business. That's why penting ni planning. Dan juga 5 tahun akan datang kita akan start nampak legacy brands. Maksudnya brand yang kita tahu dia akan jadi the next YSL, Chanel in Malaysia. 5 tahun akan datang. Kita dah nampak benda ni terjadi dekat Indonesia. Diorang dah start ada legacy brand. Contohnya Mykonos. Everywhere. Dia ada dekat Dubai, dia ada dekat US market. They are going to become a legacy brand.
contoh Mykonos kan, I rasa dah 2027 pun diorang dah ada plan sampai ke tahun tu. That's Betul. why I cakap planning tu. Yes. So itu dia. Dalam masa 5 tahun I nampak. Tapi I tak boleh cakap sekarang siapa brand Malaysia yang akan jadi legacy brand. It doesn't exist in my head. I observe je brand-brand ni, I tengok, I nampak macam okay, yang ni ada potential, yang ni ada potential. Ada kat belakang I, cuma I tak boleh pilih satu. Kat belakang otak I ni ada je. Tapi let's say katakanlah I sebut, katakanlah nama brand tu Hanafis Haris brand. Hanafis Haris sekarang ni memang tengah rancak berdosa dekat social media. Baik. I cannot terus petik Hanafis Haris ni lagi 5 tahun dia akan jadi legacy brand. I don't think that's, I kena tengok macam mana diorang ni berkembang. Sebab kebanyakan brand yang ada sekarang, daripada katakanlah let's say kita ada around 80 vendor dekat FFM nanti, daripada 80 vendor, I rasa lebih kurang 60 ke 70, 60 lah, 60 vendor tu kurang daripada 5 tahun umur bisnes tu. Betul? Sangat baru. Sangat baru ya. A big chunk of the vendors umurnya baru 2 tahun. Hinox baru 2 tahun kan? Betul. Setahun lebih. Setahun lebih. So banyak brand yang sangat baru. Betul. And kita tengok brand-brand yang dah lama, banyak yang dah mula merudum sebab diorang tak innovate quick enough. Dia tak catch up dengan cukup laju. Dia rasa dia dah catch up dah, tapi benda-benda yang dia catch up tu, dia catch up benda-benda 2 tahun lepas. Betul. Dia kena catch up. Dia tak cukup catch up lagi. So dalam masa 5 tahun, sebab tu I predict brand yang ada sekarang, kalau dia tak betul-betul plan, dia akan mati. Setuju. Dia akan gaib. Ya. Dia dah sampai, certain brand maybe dah sampai tahap tepu dia. That's why you kena ada proper planning, second opinion, creative punya mindset. Creative team penting lah. Creative team, content strategies. Yes. And you tak perlu ada in-house pun tak apa. Yeah. Sebab I tahu yang kalau in-house, dia akan makan budget lah. You kena bayar every month. You kena bayar, walaupun kadang-kadang tu you tak nampak apa output dia, tapi you still kena bayar gaji. Faham? Mungkin you boleh ambil service basis, you boleh jadi client diorang, freelance basis, project basis. I feel like that would work, especially for smaller businesses. Betul. Yeah. I tak provide service tu by the way, tapi boleh contact orang-orang seperti Hanafis dan juga mana-mana agensi yang you rasa portfolio dia meyakinkan you. I tak ada rekomendasi. Ya, I pun tak boleh nak recommend diri I sendiri sebab I pun macam baru juga. I baru nak explore, baru nak belajar. Tapi hopefully in 5 years you adalah one of the leading agencies. 5 tahun tak ada kau balik kampung tanam. I want you to be one of the leading agency. Senang I nak macam Hanafis, campaign hari ni I nak ni. Sebab I tak boleh carry, I tak boleh I akan mati kalau I carry semua sendiri. I cannot. Ya, I actually sekarang pun dah I kena ada assistant ke apa ke, tak boleh. I tak boleh. But it's okay. Slowly lah. It's a rite of passage. You will pass through it. Anyway, kita sekarang dah bersama dengan Abang Hanafis Haris kita. I ada soalan nak tanya you. Adakah you akan berada di Fragrance Festival Malaysia 3.0 nanti? Of course. Of course. Ada datang. Yes. Okay, we are looking forward to that. Bila? Tapi apa? Tapi nak enjoy je tau. Tak nak bekerja. Dia baru cakap 5 tahun depan dia nak jadi apa. Lepas tu dia nak enjoy pada event yang terbesar, event perfume terbesar kat Malaysia. Kau nak enjoy Sebab FFM 2.0, you tahu tak? You tak enjoy? First I shoot all the client. Second client. Third tu baru I nak enjoy. hari ketiga tu. Lepas tu semua dah habis. Nak habis. Sedih lah. You rasa sedih? Tak apa, I faham. Nanti kita plan something lah. Okay, anyway, kepada sesiapa yang menonton hari ni, kalau you guys nak experience pelbagai jenis perfume, especially perfume local Malaysia, boleh datang ke Fragrance Festival Malaysia 2-3-4 Oktober 2026 di Pavilion Bukit Jalil Exhibition Centre. 3 hari yang sangat bermakna sebab ini adalah event yang memang menghimpunkan pelbagai jenis brand. Diorang ada new launches, promotions dan macam-macam lagi. You boleh jumpa dengan perfume reviewers, celebrities, perfumers dan Abang Hanafis kita. Yes. Okay. Itu saja untuk episod kali ni. Kita akan berjumpa lagi dalam Smell and Tell episod yang akan datang. Jangan lupa untuk subscribe, comment, share, like video ni. We will see you guys in the next one. Until then, bye-bye. Bye-bye.